Senang je kerja kau, kena Berudin. Orang tanya kau soalan, jawab je lah elok-elok, apa masalahnya? Tapi ini jawapan kau. Memang betul lah kau ni menteri besar yang paling tak kompeten dalam sejarah Negeri Selangor ini. Kau sibuk pergi Johor, sibuk pergi Negeri Sembilan nak promotekan PKR kau tu. Cakap terus terang lah, lepas habis PRU akan datang, kau tak payah lagi jadi menteri besar Selangor, kau balik Johor. Senang. Kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabiris Clan. Pada pandangan saya, dalam ramai-ramai menteri besar Selangor dari dulu sampai sekarang, kalau ikut zaman yang saya ingatlah kan, sebab saya mungkin terlalu muda untuk zaman Harun Idris dan sebagainya, yang saya ingat sejak zaman Tan Sri Mat Taib sampailah ke Abu Hassan Omar, kemudiannya Khair Toyo, kemudiannya Tan Sri Khalid Ibrahim Allahyarham, dan kemudiannya Azmin Ali dan kemudian Amir Syari. Daripada semua menteri besar Selangor yang pernah saya duduk di bawahnya dekat Negeri Selangor ini, saya cakap terus terang, Amir Syari lah menteri besar yang paling tak kompeten, yang paling tak berguna, yang paling cikai dalam sejarah. Kenapa saya cakap macam tu? Papa bila kau hati-hatilah kan nanti orang kau report 3R dan sebagainya. Tak, sekarang saya just beritahu Amiruddin ini ialah menteri besar yang paling tak berguna dalam sejarah. Sebab apa saya cakap macam tu? Sekarang ini kita semua tahu yang Amiruddin ini sepatutnya menjaga hal ehwal Negeri Selangor. Tetapi dalam masa yang sama juga kita tahu yang Amiruddin ini merupakan naib Presiden PKR dan sekarang ini juga telah menjawat jawatan bersama sebagai pengarah pilihan raya bersama-sama dengan Saifuddin Nasution. Dan oleh kerana itulah beliau ini banyak pergi ke luar Selangor, pergi ke Johor untuk PRN Johor, pergi ke Negeri Sembilan untuk PRN Negeri Sembilan. Kerana beliau ini banyak bergerak ke sana ke sini untuk mempromosikan PKR dan juga Pakatan Harapan itu sendiri. Tetapi beliau duk keluar sana keluar sini, Negeri Selangor ini tak terjaga. Dah berapa tahun berturut-turut dah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj telah bertitah menyatakan perasaan duka cita dan kecewa baginda berkenaan dengan keadaan dekat Selangor ini. Banjir kilat sampai sudah tidak selesai. Even sekarang ini pun walaupun cuaca panas kan, cuba kalau hujan lebat 2 jam selepas ini, confirm akan banjir setengah tempat dekat Selangor ni kan, dekat Puncak Alam, dekat Shah Alam, dekat Kelang dan sebagainya. And then kemudian masalah sampah pun sama juga. Masalah sampah yang tak selesai-selesai dari dulu sampai sekarang turut mengundang perasaan duka cita baginda dan baginda telah menzahirkan perasaan murka dan titah-titah baginda semua ini. Kisah tentang ladang babi pun sama juga tuan-tuan dan puan. Dipertahankan ladang babi bagi nak rak sampai Sultan bertitah kata, "Stop, tidak ada lagi ladang babi." Masih lagi cuba hendak pusing sana sini dan sudahnya Amiruddin pergi bodohkan Pusrajaya PAS Selangor iaitu Dr. Abdul Halim Tamuri. Konon-kononnya ini aku nak cakap sama ni dan sebagainya bla bla bla. Tetapi itulah, dalam banyak-banyak perkara ini yang paling teruk sekali bagi saya yang begitu menampakkan tidak kompetennya Amiruddin ini ialah berkenaan dengan isu Putra Heights. Tapi saya berkena cerita tentang semua perkara itu. Yang ini saya kira dah banyak kali disebutkan oleh saya sendiri, oleh rakan-rakan dan ramai lagi. Semua telah bercerita tentang betapa tak kompetennya si Amiruddin ini. Belum cerita tentang isu skim insan. Ingat tak insurans skim instan tu kan yang pernah menggegarkan negara kenapa? Kerana pergi buat data breach. Ambil data orang tanpa kebenaran and then daftarkan dalam satu produk kewangan which is menyalahi undang-undang negara sebenarnya. Itu pun tak terjawab lagi sampailah ke hari ini. Dengan isu tanah dekat Semenyih tu whatever. Allah, banyaklah nak ceritakan. Tetapi yang ini, yang bakal saya paparkan kepada anda ini memang sangat-sangat menunjukkan betapa tak kompetennya Amiruddin ini. Bahkan boleh saya katakan menunjukkan yang beliau ini sebenarnya sudah tidak berminat untuk menguruskan Negeri Selangor ini. Kenapa saya cakap macam tu? Sebelum itu tuan-tuan sekalian, saya telah dapat perkara ini daripada posting Facebook yang telah dihantarkan atau dikongsikan oleh Adun Segaramal iaitu Dr. Syafiq Ngah. Di mana Dr. Syafiq dalam sidang DUN baru-baru ini tuan-tuan dan puan-puan, beliau telah bertanyakan 10 soalan lisan kepada Kerajaan Negeri Selangor. Dan antara 10 soalan lisan tersebut, 3 daripadanya ditanyakan terus kepada Menteri Besar Selangor, iaitu berkenaan dengan nombor 1, bagaimanakah cara pentadbiran UNICEF melakukan promosi untuk menarik kemasukan pelajar. Yang keduanya, berapa ramaikah UNICEF menerima pelajar dari negara China? Dan yang ketiga, apakah UNICEF ada rancangan untuk membentuk institusi yang boleh menjadi feeder ataupun lebih kometrik lah kan kepada kemasukan pelajar ke UNICEF? Di mana soalan-soalan ini adalah terkait dengan Universiti Selangor, sebuah universiti yang diuruskan oleh kerajaan negeri. Dan oleh kerana soalan ini soal lisan, maka jawapannya kena jawapan lisan jugalah sepatutnya.
Tetapi oleh kerana dimaklumkan oleh Speaker Dewan yang masa tidak begitu mencukupi untuk kesemua soalan lisan itu dijawab secara lisan dan sebagainya, maka 3 soalan tadi itu bakal dijawab secara bertulis oleh Menteri Besar itu sendiri. Dan Dr. Syafiee selepas itu telah menerima jawapan untuk ketiga-tiga soalan yang telah beliau tanyakan berkenaan dengan yudisial itu. Apakah jawapan-jawapan yang diberikan oleh Amiruddin Syari selaku Menteri Besar Selangor? Ini jawapannya. Anda nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Anda nampak tak? 3 soalan. Tiga-tiga berkenaan dengan yudisial. Tiga-tiga jawapan Amir apa? Tiada maklumat. Macam mana seorang Menteri Besar yang sepatutnya mempunyai akses terhadap segala benda yang ada dekat Selangor ini hanya mampu untuk berikan jawapan tiada maklumat? Yang ini saya nak tanya Amiruddin juga. Macam mana boleh tak ada maklumat? Adakah anda gagal untuk mendapatkan maklumat daripada Unisel? Ataupun Unisel tidak mahu untuk berkongsikan maklumat itu kepada anda? Ataupun sebenarnya anda tak bother pun untuk tanyakan maklumat-maklumat itu daripada pihak Unisel sendiri? Sebaliknya anda tak tanya, anda just kata tak apalah, aku jawab tiada maklumat je lah, senang. Macam tu kami. Memang saya cakap terus terang, kalau nombor 3 itu memang sangat-sangat teruk lah. Sebab memang tak logik tau. Unisel tak bagi apa-apa jawapan kepada Amir. Dan sangat-sangat tak logik kalau Amir tiba-tiba gagal pula dapatkan jawapan dari Unisel. Sebab soalan-soalan tu soalan biasa je. Soalan yang standard. Soalan yang memang wajar ditanyakan oleh salah seorang adun dekat dalam negeri Selangor ini. Tapi itulah jawapan Amir. Tiada maklumat, tiada maklumat, tiada maklumat. Koman sepana betul kau ni Amiruddin masalahnya. Dan inilah tuan-tuan dan puan-puan menunjukkan yang Amiruddin ini sebenarnya memang sangat-sangat tak kompeten sebagai Menteri Besar Selangor. Menteri Besar yang paling tak berguna dalam sejarah negeri Selangor ini secara asasnya. Ataupun yang lebih besar lagi, ini menunjukkan mungkin Amiruddin sudah hilang minat dan sudah tidak mahu lagi menjaga negeri Selangor ini secara dasarnya. Sebab kalau dia betul-betul menjaga negeri Selangor, dia akan jawab soalan itu. Ataupun mungkinkah Amiruddin ini tidak menghormati pembangkang? Tidak menghormati fungsi Dewan Yang Mulia? Oleh kerana itulah beliau boleh ambil sembeliau saja. Tak apalah jawapanlah, jawapan tanda maklumat je lah. Senang. Adakah macam itu yang terjadi sebenarnya? Yang ini saya kira Amiruddin kena jawab. Tetapi tak kira macam mana keadaan sekalipun, ini memang memalukan. Sangat-sangat memalukan, begitu menghina dan juga straight up biadab tuan-tuan dan sekalian, serta menunjukkan yang Amiruddin ini sekali lagi memang tidak layak langsung untuk menjadi Menteri Besar Negeri yang termaju dekat negara kita ini. Dan memang tak patut Pakatan Harapan ini untuk kekal menjadi kerajaan negeri ini. Kerana apa? Kerana Pakatan Harapan ini memang merupakan satu pihak yang memang langsung tak kompeten menjadi kerajaan di Selangor. Tapi inilah tuan-tuan sekalian. Sekali lagi, saya bentangkan kepada anda jawapan oleh Amiruddin tadi. Penang kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda Anat? Dan tolong sebagai anak Selangor, tepuk dada, tanya keyakinan diri anda. Adakah orang seperti ini layak lagi untuk menerajui Selangor? Adakah orang ini masih lagi mahu anda kekalkan sebagai Menteri Besar Selangor? Kalau anda janji saya, sebagai anak JT Selangor, saya cakap terus terang, untuk PRN yang akan datang atau PRU ke-16 ini, Amiruddin ini kita campakkan terus humban dia biar dia balik Johor. Tak payah balik ke Selangor dah. Sebab di situ tempat dia, bukan di bumi merah kuning ini. Setuju atau tidak? Jika tuan pergi memancing, jangan lupa membawa umpan. Jika tak mau kena kencing, jangan sokong Pakatan Harapan.